Okey bang, saya dah siap repair yang clutch tu. Dan masa saya tengah buat kerja, saya perasan tu ada tumpuk minyak kat situ, atas lantai ni ada tumpuk minyak. Bila saya baring bawah, sekejap, ada masih lagi bocor kat sini bang. Ya, minyak gear auto abang bocor kat sini. Maksudnya torque converter oil seal abang ni bocor. Ni minyak gearbox ni bang, torque converter yang oil seal punya torque converter tu bocor. Ni ni minyak gearbox warna merah. Okey, ni benda kecil bang. Benda ni saya tak menakutkan ni. Abang tengok dekat sini ni. Jangan gelap bang, saya tercerahkan sikit. Okey. Ni tak ikat bang. Ni skru ni tak ikat, saya boleh pulangkan tangan ni. Okey, 2 biji skru subframe. Dan washer dia hilang. Dia ada satu washer besar kat sini supaya bush ni tak jatuh. Washer ni tak ada, hilang 2 biji. Subframe abang jadi tak rapat. Itu punca abang tukar gear, enjin jadi tersentak, keregang sebab subframe ni longgar. Subframe ni lega. Nak ikat skru ni 2 biji boleh, tapi washer ni saya tak tahu mana nak cari. Ni saya kena mencari merata lah ni washer ni 2 biji. Dan skru kat belakang ni tak ada, hilang. Ni jadi kereta abang punya subframe ni ikat dengan satu skru ni je. Satu skru ni je ikat dia. Yang ni hilang, yang depan tak ikat. Yang tu memang saya kena pergi carilah dia punya washer kat mana. Sebab yang ni susah nak dapat memang. Washer ni dia bukan barang rosak. Jadi lihat sikit lah sebab washer dia besar. Washer dia lagi besar daripada bush ni. Saya cuba carilah kalau ada. Dan abang punya torque converter oil seal masih lagi bocor bang. Bocor lagi. Jadi minyak gearbox abang boleh kering ni, menitik kat atas lantai. Banyak masalah ni. Kalau korek cari, banyak jumpa masalah. Kalau check tu banyak masalah bang. Abang punya steering rack sini pun dah koyak. Sekejap. Ni steering rack ni putus bang. Dah putus. Ini kena ganti cepat bang. Kalau air masuk berkarat, satu steering rack kena ganti. Yang lain saya tak check lagi lah. Kalau check rasa jumpa lagi ni.